Apakah boleh kita doa supaya orang yang khianat kita ditimpa bala? Boleh. Dia doa pada orang jahat ini, dua boleh. Pertama, minta kebaikan. Yang kedua, minta Tuhan balas. Dua-dua boleh. Ramai orang sembang dalam Facebook, dia kata tak boleh minta lagu tu. Tak mengaji tu. Dua-dua boleh. Nabi pernah minta dua. Ada kala Nabi minta kebaikan untuk kaum yang menzaliminya. Ada kala Nabi minta bala petaka kepada kaum yang buat zalim. Betul tak? Tapi kebanyakan Nabi minta yang baik-baik. Harus minta yang itu doa kunut nazilah. Doa kunut nazilah tu minta Tuhan binasakan musuh-musuh agama. Betul tak? Bukan minta Tuhan bagi mereka bering. Itu bagi kunut nazilah. Minta Allah binasakan. Dammiril kafirin wal munafikin. Contoh. Ya Allah, hancurkan kumpulan kafir dan munafik ini. Itu doa.